Okey. Boleh naik gila aku hari-hari macam ni. Hello. Hello, ini Hotel Severan. Boleh saya bantu? Okey. Saya nak book bilik untuk seorang. Sekejap ya tuan, saya periksa. Maaf tuan, semua bilik dah penuh sekarang ni. Tak ada satu pun yang available. Aduh. Memang tak ada ke, Cik? Macam ni lah, Cik. Tolonglah. Saya merayu sangat-sangat. Tolonglah. Saya sanggup bayar extra. Saya dah terdesak sangat-sangat ni. Saya datang sini ada kerja, tapi saya tak sempat nak book mana-mana hotel. Betul-betul last minute. Hotel lain memang tak angkat. Saya walk in pun penuh. Hotel ni je harapan saya, Cik. Tolonglah, Cik. Saya sanggup bayar extra, Cik. Tolonglah. Saya minta maaf sangat-sangat tuan. Memang ada satu bilik kosong, bilik 501, tapi kami tak dibenarkan sewa dekat siapa-siapa bilik tu. Tu ada? Tak boleh ke saya ambil yang tu? Please. Maaf tuan, memang tak boleh. Bukan saya tak nak tolong. Nanti saya pula yang kena buang kerja. Aduh. Tapi Cik, kenapa tak dibenarkan sewa bilik tu? Saya pun tak tahu tuan. Saya hanya mengikut arahan dan polisi syarikat sahaja. Sekejap ya tuan. Saya cuba double check. Saya nak double confirm kalau ada customer baru nak check out hari ni. Okey tuan, rezeki tuan hari ni. Ada customer bilik 502 baru check out. So tuan nak sewa bilik tu ke? Nasib baik. Yes, saya nak bilik tu. Dalam 15 ke 30 minit macam tu saya sampai. Okey? Terima kasih sangat-sangat. Hello. Ni bilik 502. Boleh tak saya dapatkan fries dan segelas air? Baik tuan, on the way. Kejap. Lagi satu. Saya just nak tanya. Sebelah ni kan, sebelah bilik saya ni, ada orang ke? Bilik mana satu tuan? Bilik 501 tu ke? Mustahil ada orang tuan. Bilik tu lah yang kami tak dibenarkan untuk sewa dekat siapa-siapa tuan. Dan bilik tu memang kena sentiasa kosong. Pelik? Ke bilik sebelah ni bilik VIP? Mana nak tahu tak boleh sebarangan orang yang boleh sewa ni. Tapi Cik tolonglah Cik, jangan tipu Cik. Saya tak marah pun Cik, tak apa. Saya pun sekarang ni dah dapat bilik. So Cik jujur je lah. Tolonglah, saya tak marah pun. Tak ada tuan. Polisi syarikat kami memang tak benarkan sesiapa masuk dan tinggal dalam bilik tu, termasuk pemilik syarikat. Baru je semalam tau saya masuk, saya dengar ada orang pasang lagu kat bilik sebelah. Tu mustahil tuan. Buat apa kami nak tipu? Lagi untung kalau hotel kami bilik penuh. Tapi disebabkan polisi, kami follow je. Kalau tak, kami dibuang kerja. Yelah. Tak apalah. Terima kasih je lah Aduh. Punya apa lagi tu? Bising lah orang sebelah ni. Aduh. Tak tenang aku nak tidur macam ni. Tak boleh jadi. Hello Cik. Ni bilik 502. Ya tuan. Ada apa-apa lagi boleh saya bantu? Okey, macam ni Cik. Encik bagi tahu je lah saya apa kena dengan bilik sebelah ni. Hari ni pun buat bising lagi tau. Ganggu betul lah. Saya nak tidur, lepas tu dengar macam bunyi orang menari kat sebelah. Saya tak boleh lah macam ni Cik. Tolonglah Cik. Mustahil tuan. Bilik tu memang sentiasa dikunci dan tak dibenarkan siapa-siapa masuk. Aduh, korang ni serius lah. Nak tipu orang agak lah. Saya ni dengar sendiri kot. Buat apa saya nak tipu? Buat apa saya nak acar-acar reka cerita yang bilik sebelah buat bising? Apa yang saya dapat kalau saya reka cerita bilik sebelah buat bising? Kenapa pula saya nak bangun pukul 2, 3 pagi ni semata-mata nak buat prank yang cakap bilik sebelah buat bising? Suka hati korang lah, apa-apa je lah. Tapi please lah, tolonglah. Buatkan bilik sebelah ni slowkan sikit lagu tu. Okay? Please lah. Okey, baiklah tuan, kami cuba sesuatu. Maaf atas kesulitan yang tuan lalu sekarang ni. Okey. Boleh naik gila aku hari-hari macam ni. Aku rasa
memang ada orang kat bilik sebelah ni. Entah apa tu hotel ni nak sorok-sorok sangat. Macam mana Aku rasa macam nak check. Pintu memang takkan buka. Tapi kat dinding ni ada lubang kecil tau. Patut ke tak aku tengok? Aduh, kalau aku tengok kan nanti dia tuduh mengintai pula. Check je lah. Apa? Ada perempuan siap. Elok je menari. Cantik tu cantik juga tapi kalau malam-malam macam ni mengganggu Dia orang ni, aku dah agak lah dia orang ni tipu. Cucu je lah cakap bilik ni bilik reserve untuk VIP ke apa, cakap je lah. Bukannya aku nak marah pun. Tapi gila lah perempuan ni. Cantik kot. Aish, apa aku buat ni? Dah mengintai pula aku. Hello. Ni bilik 502. Ada apa, Cik? Ini berkenaan dengan bunyi bising tu lagi ke? Bukan. Tapi masih lagi berkaitan dengan benda yang sama, okey? Macam ni lah. Korang tak perlulah tipu lagi Saya sendiri yang nampak ada orang kat bilik sebelah, okey? Dengan mata saya sendiri saya nampak ada orang kat bilik sebelah. Macam mana tuan boleh nampak? Tuan pergi bilik sebelah ke? Okey, saya jujur lah kat sini okey. Bilik 502 ni, okey, kat dinding tu ada lubang kecil tau. Right? Hari-hari dah saya kena ganggu, hari-hari dah ada muzik main semua tu sampai saya tak boleh tidur. Okey, saya pun curious. Memang kalau ketuk pintu memang takkan buka punya. So saya decide untuk saya mengintai lubang kecil tu. Alright? Okey, dan bila saya intai lubang kecil tu, saya nampak ada perempuan tengah menari. Serius lah tuan? Yelah. Takkan saya nak tipu pula. Aduh, korang ni kan. Okey, kenapa saya nak mereka cerita? Sedangkan saya ni customer. Okey, saya dah menetap, saya dah ada bilik saya sendiri. Saya buat aduan sebab saya ni malam-malam tak boleh tidur. Dengar bunyi, dengar muzik kuat daripada bilik sebelah. Okey, buat apa saya nak mereka cerita? Maaf tuan, saya just nak kepastian. Okey, macam ni lah tuan. Saya jujur je lah dengan tuan kali ni. Saya tak mereka cerita. Cerita ni saya dengar sendiri daripada staff dan orang sekeliling dekat sini lah, dekat area-area sini. Hotel ni ada kisah silam dia, tapi saya tak sangka benda tu betul. Okey, teruskan. Saya mendengar. Okey, macam ni tuan. Perempuan yang tuan nampak tu mungkin anak kepada pemilik hotel ni. Saya dengar-dengar lah kan, anak pemilik hotel ni muda, cantik. Dia memang suka menari sambil dengan muzik. Dan ada orang kata dia bunuh diri dekat bilik 501 tu. Dan kisah ni saya dengar lama dah, bertahun-tahun lamanya. Saya sendiri tak percaya benda tu betul. Serius lah korang ni. Saya susah lah nak percaya benda-benda macam ni. Bukan tuan seorang je yang kena. Customer-customer yang pernah duduk bilik 502 tu memang kerap buat aduan. Katanya dengar muzik malam-malam kat bilik sebelah. Even customer yang baru check out sebelum ni, dia pun banyak kali mengadu benda sama. Okey, macam ni lah tuan. Tuan nak tukar bilik ke? Saya boleh arrange? Tak betul. Saya okey je. Lagipun saya memang dah tak lama dah kat sini, okey? Tak apa, terima kasih. Saya stay je. Dah pukul 2:30 pagi lah ni. Senyap pula. Selalu waktu-waktu macam ni lah, start muzik lah, dengar orang menari lah. Senyap pula hari ni Macam pelik pula. Tapi kenapa time aku mengadu macam tu, tiba-tiba hilang pula bunyi dia. Lagipun aku susah nak percaya cakap diorang ni ada pula lah hantu-hantu kat hotel ni. Anak matilah apalah. Tapi aku nampak sendiri kot ada orang. Try intai lagi sekali. Asal merah je ni. Lah,
Semalam aku tengok okey. Semerah ni. Ke diorang tutup lubang ni? Aduh. Semalam aku cakap aku nampak dekat dalam lubang ni, tiba-tiba dia tutup. Aduh. Merah ni. Tak apa lah, aku tidur hari ni. At least aku tenang sikit hari ni. Hello bro. Ni bilik 502. Hello tuan, ada apa yang boleh saya bantu? Jap. Macam lain je suara. Mana receptionist yang sebelum ni? Dia MC tuan. Katanya demam panas. So saya ganti tempat dia sepanjang dia sakit lah. Okay. Tak apa. Anyway, saya pernah bercakap dengan dia sebelum ni pasal bilik 501. Bilik yang berantu tu ke? Betul lah tu. Tak salah lagi. By the way, actually kan, memandangkan saya pun dah bercakap dengan awak ni, saya pun nak tahulah daripada perspektif orang lain pula kan. Apa yang awak tahu pasal bilik tu ya? Tak banyak tuan. Tapi apa yang saya tahulah kan, orang cakap bilik tu ada hantu seorang budak perempuan cantik tau. Pakai gaun putih, lepas tu mata dia merah. Jap. Apa yang awak cakap tadi? Mata dia merah? Tuan, serius, mata dia merah. Orang kata mata dia totally merah penuh satu mata. Mata merah? Mata dia Tuan, merah. hello. Ui. Hello tuan. Hello Jangan-jangan yang semalam tu. tuan. Mata dia ke yang mengintai aku balik? Uish. Dah. Aku tak boleh, aku tak tahan. Aku check out hari ni juga.